4 bulan 5 bulan lah meninggal kan. Doktor pun cakap gitu, bawah pinggang kering, alih-alih dah tahap 4, tahap 5. Jadi kita takut lah kan. Cek, dia kata bawah pinggang cantik macam mana je lah Jad. Kadang turun, kadang naik. Buat apa tu? Darah tinggi pun sama kan. Kaki bengkak itu hari ada. Adik pun baru dalam 4 bulan 5 bulan lah meninggal kan. Doktor pun cakap gitu, bawah pinggang kering, alih-alih dah tahap 4, tahap 5. Jadi kita takut lah kan. Jadi cik tengok dekat Facebook, dia keluar benda ni. Banyak produk lain banyak. Dia dengan apa tu? Tawaran takis. Dia kan satu grup kan. Cik makan yang ni, cik nak cuba yang ni lah. Yang ni dia kata satu hari makan 3 kali. Pagi, tengah hari. Tapi cik tengah hari tak ambil sebab cik sibuk. Jadi cik ambil pagi, malam. Malam nak tidur dia cik baru makan. Tu saya dah makan ni 8 botol. Dia sebulan 2 botol kan. 4 bulan. Cik pun jaga makan. Cik tak minum ni. Makan pun cik tak lah. Apa kan? Cuba ikhtiar, cuba jaga makan. Sebab saya pernah jaga suami saya 30 tahun dialisis. Dia bawah pinggang. Dalam masa dialisis tu cuma hayatnya 26 tahun. Dia kata kalau dia tak jaga makan, dia tak pantang, hayat dia sampai 26 tahun. Tapi alhamdulillah sampai 54 tahun umur dia.